Ustaz, betul ke Imam Abu Hasan Al-Asy'ariyah taubat sebelum meninggal? Allah Ta'ala alam, dinukilkan, dikisahkan seperti itu, dan dikatakan bahawa akidahnya adalah selari dengan a'immatus salaf dan akidah-akidah sebelumnya, fasa-fasa kehidupan beliau rahimahullah ketika ini, sebelum ini terlibat dengan Mu'tazilah, kemudian bertaubat dan akhirnya ikut akidah Imam Ahmad bin Hanbal, dan rahimahullah wa ghafarallah, dan moga Allah mengampuni dia, merahmati dia dan kurniakan beliau syurga. Dan insyaAllah kita tidak ikut satu imam sahaja, kita ada imam-imam salaf kita yang pelbagai, akidah mereka satu, pegangan mereka satu, usul manhaj mereka, usul akidah mereka satu. Sebab itulah kita berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah di atas manhaj as-salafus salih, sebab mereka semua sama akidahnya, sama seperti akidah sahabat, sama seperti akidah Rasulullah SAW. Moga menjawab soalan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak sembang pasal satu tokoh besar dalam dunia Islam, iaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Tapi bukan sembang biasa-biasa, kita nak jawab tuduhan clash daripada geng Wahabi yang suka sangat spin sejarah. Katanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini bertaubat daripada ilmu kalam, tinggalkan Asy'ariyah, dan kononnya kembali kepada akidah salaf versi mereka, yakni ala-ala Wahabi. Yang tu kita nak kupas. Pertama sekali, mari kita faham dulu siapa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau ni bukan calon-calon orang, ulama besar abad ke-4 Hijrah. Beliau melalui 3 fasa penting dalam hidup pemikiran dia. Yang pertama, fasa Mu'tazilah. Ya betul, awal hidup dia lebih 40 tahun beliau ikut fahaman Mu'tazilah. Tapi jangan cepat sangat gembira geng-geng Wahabi, tunggu dulu. Yang kedua, fasa peralihan. Bila beliau sedar kekarutan dan kelemahan Mu'tazilah, dia keluar. Tapi bukan keluar diam-diam, keluar sambil hentam habis-habisan fahaman tersebut. Tulisan dia penuh dengan kritikan tajam terhadap Mu'tazilah. Fasa yang ketiga, ini yang penting. Beliau tak terus lompat pi geng Wahabi, yang Wahabi duk perasan tu. Beliau bangunkan satu pendekatan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mempertahankan akidah salaf juga, guna hujah rasional, guna ilmu kalam. Maknanya beliau tak tolak ilmu kalam, beliau refine ilmu kalam supaya selari dengan akidah sahihah. Yang ni geng literal tak boleh hadam. Lepas tu kita selalu dengar satu ayat popular, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari bertaubat. Wahabi suka petik ayat ni dari Al-Ibanah, iaitu aku menzahirkan taubat daripada pandangan Mu'tazilah dan berpegang kepada pegangan Ahlul Hadis. Tapi mereka skip bahagian penting, taubat dari Mu'tazilah, bukan taubat dari ilmu kalam. Kalau betul Imam Asy'ari bertaubat dari ilmu kalam, kenapa beliau masih tulis kitab Al-Luma' Maqalat Islamiyyin, Risalah fil Istihsan? Semua guna pendekatan kalam. Takkanlah beliau tulis kitab nak lawan Mu'tazilah, Jahmiyah, Musyabbihah, guna hadis semata-mata tanpa berfikir. Logiknya, kalau kau dah taubat dari ilmu kalam, kau takkan tulis kitab kalam. Tapi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari bukan macam tu. Beliau pakai ilmu kalam untuk bela akidah salaf, bukan untuk lawan salaf. Salah faham Wahabi ni yang paling lawak. Wahabi kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari masuk mazhab salaf versi mereka, yakni ala-ala Wahabi, iaitu jangan pakai akal. Masalahnya mazhab Wahabi tak wujud pun lagi pada masa itu. Ibn Taymiyah sendiri lahir 300 tahun kemudian. Muhammad Abdul Wahab 1000 tahun selepas Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi macam mana boleh kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari kembali kepada manhaj salaf yang ala-ala Wahabi yang belum wujud lagi? Lagi satu, teks Al-Ibanah tu sendiri bukan 100% disepakati sebagai asli versi terakhir beliau. Ada cendekiawan seperti Dr. Josh Makdisi dan W. Montgomery Watts yang sebut manuskripnya melalui berbagai edisi. Bahkan ulama Asy'ariyah sendiri ada yang kritik edisi yang sering disebar oleh Wahabi. Dan kalau kita baca betul-betul Al-Ibanah, bukan sekadar ambil sebaris dua, kita akan nampak Imam Abu Hasan Al-Asy'ari masih guna hujah logik, rasional dan kalam. Jadi mana logiknya beliau tolak ilmu kalam? Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tak pernah mendakwa dia cipta agama baru. Beliau cuma sistematikkan akidah salaf dengan metodologi yang defend Islam secara intelektual.
Benda ni sangat penting masa tu sebab serangan falsafah Mu'tazilah Batiniyah dengan kuat. Metod Asy'ariyah bukan anti salaf tapi pro salaf yang rasional. Majoriti ulama Islam termasuk Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali, Imam Fakhruddin Ar-Razi, bahkan tokoh hadis macam Imam Al-Baihaqi dan Al-Asqalani semua ikut Asy'ariyah. Nak kata semua ni sesat kah? Wahabi je rasa dia paling selamat. Yang lain semua salah. Sedangkan majoriti umat Islam sejak dulu ikut Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi bila ada geng Wahabi yang kata Imam Abu Hasan Asy'ari bertobat dari Asy'ariyah dan ilmu kalam, kita boleh jawab, betul dia tobat, tapi tobat dari Mu'tazilah, bukan tobat dari Asy'ariyah. Kalau betul Imam Abu Hasan Asy'ari sokong pendekatan Wahabi, agak-agak dia tak tulis kitab-kitab penuh dengan logik dan hujah. Nak faham sejarah, kena baca penuh. Bukan ambil sepotong, potong lagi. Lekat pada naratif sendiri. Jangan buat macam mufti TikTok 15 saat terus hukum sesat. Imam Abu Hasan Asy'ari adalah benteng Ahli Sunnah. Kalau nak tiru dia, kena ada keberanian ilmiah. Bukan sembang literal, tapi tak reti beza antara tashbih dengan tahfidz. Sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.